Korang perasan tak, kadang-kadang kan bila korang pakai tudung, ada tudung yang bila korang pakai nampak lawa, nampak menyelah. Dan ada certain tudung pula bila korang pakai nampak kusam, tak lawa. Tahu tak macam mana boleh jadi macam tu? Actually, dia jadi macam tu disebabkan undertone kulit kita ni. Kalau korang pakai tudung yang kena dengan undertone kulit korang, muka korang akan nampak berseri. And kalau korang pakai tudung yang tak kena dengan undertone kulit korang, memang muka korang akan nampak suram, kelam, kusam. And kalau korang nak pilih warna-warna tudung yang lagi tepat dengan korang punya undertone kulit korang tu, korang kena tahu season colour korang apa. Sama ada spring, summer, autumn ataupun winter. Spring ni untuk orang-orang yang kulit dia kulit warm, and dia sesuai pakai warna-warna yang terang, macam warna peach, coral. Summer ni pula untuk orang-orang yang kulit cool, and dia sesuai pakai warna-warna yang lembut, macam warna pastel, warna cool, macam baby blue, lavender kan. Autumn ni pula untuk orang-orang yang kulit warm, and dia sesuai pakai warna-warna yang earthy, warna-warna deep, warna yang tak terang sangat, and at the same time dia tak cool, warna dia tak terlalu sejuk. Okay, warna-warna autumn ni macam warna terracotta, warna olive, warna brown. And then winter ni untuk orang-orang yang kulit cool, and dia sesuai pakai warna-warna yang tinggi kontras, macam warna bold, warna hitam, warna merah, ruby, warna navy. Bila dia pakai warna macam tu, baru muka dia nampak menyelah. So kalau kita pakai tudung ikut warna season kita, memang muka kita ni akan nampak lagi glowing dan menyelah lah. That's why kita kena tahu undertone kita ni apa, season colour kita ni apa. Macam mana cara nak tahu undertone kulit kita apa? Ada beberapa cara actually kita boleh check dari segi reaksi terhadap matahari. Kalau orang-orang yang cool ni, bila kena cahaya matahari kan, kulit dia tu akan nampak terbakar. Okay, dia akan jadi warna merah. Orang yang kulit warm ni pula, dia akan jadi tan lah, dia akan jadi gelap daripada biasa. Neutral ni dia tengah-tengah antara dua. And ada cara lain lagi korang nak check. Contoh bila korang pakai aksesori kan, orang-orang yang kulit cool ni, dia pakai aksesori yang warna-warna silver, nampak lawa dengan dia. Orang yang kulit warm ni pula, dia pakai aksesori emas, baru kena dengan kulit dia, nampak lawa, nampak menyelah. So yang tu kulit warm lah, undertone warm. Macam mana nak tahu season colour pula? Okay, season colour ni biasanya dekat TikTok kan, dia orang ada share palette-palette warna. Okay, so kat situ korang boleh letak muka korang, and then kat situ korang check palette warna bila yang korang guna, nampak muka korang tu menyelah. Tapi biasanya bila guna filter dekat TikTok ni, biasanya susah sikit nak tahu mana yang paling sesuai. Tak reti nak beza yang mana satu. So ada juga yang buat servis untuk tolong analyse kulit kita ni season apa, sesuai pakai warna apa. Okay, biasanya yang ni untuk orang-orang yang ada bajet lah. Harga dia biasanya ratus-ratus kalau korang nak guna servis dia orang ni. Tapi kalau korang tak ada bajet, korang boleh guna ChatGPT je, tolong analysekan colour korang. And ni adalah cara yang saya guna untuk tahu undertone saya apa, season saya apa. And bila ChatGPT tolong analyse ni, memang tak ada masalah lah. Memang dia punya analyse tu bagi saya tepat lah. Okay, dia boleh analyse kulit kita dengan tepat, and dia boleh bagi warna-warna yang sesuai dekat kita. Bila saya pakai warna-warna yang dia suggest pun, yes, memang betul, memang muka saya lagi menyelah dengan warna-warna yang diberi ni. So now saya nak share lah dengan korang cara macam mana korang nak analyse season colour korang ni menggunakan ChatGPT. So first korang pergi dekat ChatGPT, and then korang upload gambar muka korang. Lepas tu korang tulis lah, analyse colour for me, winter, spring, autumn, summer. Okay, boleh je nak tulis detail lagi, saya malas, saya tulis pendek-pendek macam ni je. Lepas tu korang dah tekan enter tu kan, dia terus bagi tahu season korang, season apa berdasarkan gambar yang korang share ni. Macam saya dapat autumn. Okay, dia bagi tahulah kenapa autumn. Sebab saya punya undertone kulit warna kuning keemasan. Okay, bukan warna pink ataupun rosy. And dia bagi juga kenapa bukan season-season yang lain. Yang ni korang boleh baca lah, korang punya sendiri kan. And dia bagi tahu juga dekat kita warna terbaik untuk season kita tu. Macam saya untuk autumn ni, saya dapat warna olive, army green, moss green, warm beige, apa semua ni kan. And dia siap bagi juga colour-colour yang sesuai untuk kita gunakan sebagai makeup. Macam foundation yang sesuai untuk geng-geng autumn ni, warm golden olive kan. Bila saya baca ni, saya baru faham lah kenapa sebelum ni bila saya pakai foundation, muka saya nampak kelabu. Sebab saya suka warna pink sebenarnya. So bila saya beli foundation tu, saya belilah kod-kod yang warna-warna
pink kan. Dah suka warna pink, kita nak nampak pink sikit lah. Tapi bila pakai tu nampak kelabu. Rupanya memang tak sesuai sebab saya undertone warm. Jadi saya kena beli foundation yang warna-warna warm golden. Okay, something like that. And dia siap bagi lagi warna blush yang sesuai, peach, warm rose, warna lipstick yang sesuai, warna eyeshadow. And dia bagi juga warna yang patut dielakkan untuk saya pakai sebagai seorang autumn. Okay, warna-warna baby pink, fuchsia, purple ni. Yang ni semua warna-warna cool ni kalau tengok. Okay, geng-geng cool undertone boleh lah pakai warna ni. Okay, kalau orang yang cool undertone, orang-orang yang cool undertone bila dia orang pakai warna ni, dia jadi lagi menyelah. So, lepas dah dapat saya punya analisis warna ni kan, saya minta dia buatkan dalam bentuk palette supaya senang saya nak rujuk bila nak beli warna tudung and warna makeup ni. So, dia buatkan lah untuk saya macam ni. So, gambar ni memang saya dah download and simpan dalam saya punya phone. And kalau korang nak ChatGPT ni analyse korang dengan lagi tepat, korang pakai penutup kepala warna putih, okay? So that pakailah tuala warna putih ke, baju warna putih ke, so that ChatGPT ni dia boleh analyse dengan lagi tepat sebab muka kita ni tak dipengaruhi oleh warna-warna tudung. So saya try upload, saya pakai penutup kepala warna putih and then dia bagi tahulah keputusan akhir memang confirm season saya ni season autumn. And dia bagi analisis terperinci and then dia bagilah detail-detail dia. Okay, again dia bagi lagi warna paling terbaik ni warna-warna dia. And dia bagi juga tips penting. Okay, untuk season autumn saya kena pakai warna-warna mute, warna-warna lebih ke arah bumi, warna hijau, warna brown kan. Warna mute ni maksud dia bukan warna yang terlalu terang macam warna-warna neon, warna terang sangat, ataupun warna-warna yang terlalu sejuk macam warna ice blue, warna lavender, warna-warna pastel tu ada yang sesuai untuk kita tapi kita kena pilih lah. Saya minta juga warna-warna lain. Korang tengok warna palette saya ni kan, warna paling sesuai dia bagi ni mostly warna ke arah warna coklat, warna hijau, warna kuning macam tu. So saya nak juga warna-warna lain yang bukan kategori hijau koko ni. So saya minta je lah warna lain ada tak yang sesuai dengan saya, okay, selain warna hijau dan koko. So dia bagilah warna-warna lain, warna yang sesuai saya pakai. Warna neutral, warna beige, cream, soft khaki. Warna pink pula dusty rose, rose brown. Okay, yang ni nama-nama yang lagi detail. And again saya minta palette bergambar, senang saya nak rujuk nak beli tudung nanti. Okay, ni dia bagi warna-warna. And kalau tengok kat sini dia tak bagi variance warna ungu kan, dia bagi just warna neutral, warna pink, warna biru dan warna kuning. So saya nak warna full. Jadi kat sini saya bebel sikit. Dekat ChatGPT ni warna ungu tak masuk pun bagilah full palette untuk semua warna. Hijau, koko, pink, neutral, bla bla apa semua. And dia pun bagi full colour palette dekat saya. Okay, dia bagi semua variance lah. So saya dah puas hati dengan warna-warna yang dia bagi ni. Saya minta je poster palette bergambar lengkap. Okay, dia pun bagilah warna-warna semua variance ni. So yang ni adalah warna-warna yang sesuai dengan saya as an autumn person. So saya dah dapat gambar ni, memang saya download lah and then saya save dalam phone saya. Jadi tu je cara macam mana korang nak jadi lagi glowing dan berseri dengan pemilihan warna tudung korang yang sesuai dengan undertone kulit korang, sesuai dengan season kulit korang. Nak nampak berseri, tak nak nampak kusam, kena tahu season korang apa. Jangan main pakai je. Saya ada share juga suggestion baju-baju and tudung-tudung yang korang boleh pakai as a muslimah. Boleh klik link video yang saya akan attach at the end of this video.